Sejahtera, kita memang sudah tahu bahawa kes tanah dekat WCE dengan Kampung Jawa tu, penduduk Kampung Jawa, ia adalah kes yang lama. Tapi kes tu masih berada dalam mahkamah. Dia punya proceeding tengah berlangsung lah. Then pada 11 Jun ada beberapa pihak yang menggelarkan diri mereka sebagai wakil yang dilantik secara rasmi oleh WCE, dan dia orang kata dia orang kontraktor, dia orang datang dan buat hal dan mengancam penduduk-penduduk ni. Sedangkan kita belum, mangsa-mangsa ni belum dapat apa-apa notis yang sah daripada mahkamah. Tetapi pada masa yang lagi dia kena tunggulah sampai dia punya notis sah dikeluarkan ataupun pengumuman dan keputusan dikeluarkan oleh mahkamah. Tetapi apa dia buat? Gangster tu datang, dia mengancam, lepas tu dia buat apa? Dia menyerang salah seorang daripada penduduk. Sedangkan penduduk itu yang kena serang tu adalah bekas anggota polis. Dan juga bekas anggota polis tu diserang di depan 6 orang anggota polis yang masih dalam tugas tu. Itu yang agak menghairankan. Tapi memang kita tahulah masalah tanah tengah berlaku, sebab sedangkan ia ada dalam court proceeding, kita tak boleh buat apa-apa. Kita kena tunggu sampai kita dapat verdict. Maksudnya sampai kita dapat keputusan, kita kena tunggu. So benda tu civil akan ambil masa lah. Tapi hari ni kita berkumpul kat sini sebab kita nak mengugikan beberapa isu, dan juga dalam masa yang sama kita nak bagi penjelasan dan cara penyelesaian, memberi cadangan sikit. Kita daripada Parti Perikatan, dan saya dengan saya punya Ketua Penerangan MIPP, kami daripada hari ni yang datang tu semua daripada Parti Perikatan lah. Parti-parti kompon daripada Perikatan lah. Dan kita bagi mengungkit isu ni, dan kita bagi cadangan. Yang pertama tu, mengikut kenyataan polis tu, kenyataan rasmi yang dikeluarkan dalam sinar harian tu, penyerang tu di-charge under 503 dengan 323. Mengikut akta tu dia kena 506 dengan 323. Mengikut akta tu dia kena tahan dan direman. Tetapi apa berlaku kepada penyerang tu sampai sekarang tiada apa-apa maklumat yang rasmi lah. Selain daripada itu, bekas anggota polis yang diserang tu, dia punya adik kena tahan pula. Sebab apa? Dia memegang satu pisau. Tapi bukan dekat tempat yang berlaku kekecohan, tapi dalam rumah, dalam kawasan rumah tu. Tujuan dia pegang pisau tu sama ada dia nak masak ke, potong rumput ke, potong bawang putih ke, dia punya hal. Tapi dia kena tahan, lepas tu dilepaskan dalam jaminan polis lah. So tu agak menghairankan apa yang tengah berlaku kat sini. Bekas anggota polis diserang, tetapi di depan anggota polis sendiri, tapi tiada tindakan diambil. Yang kedua tu kami beberapa hari yang lepas untuk sidang media yang pertama saya hadir. Masa tu saya boleh nampak ramai penduduk-penduduk tu agak khawatir dan agak takut, dalam ketakutan tu. Dia tidak boleh tinggal di sini secara damai ataupun selamat. Dan dia minta bantuan polis untuk mendapatkan satu pondok polis demi keselamatan mereka, supaya mereka boleh tinggal di sini, sebab kita belum ada keputusan mahkamah. Masih ada masa pun. Tapi kita boleh nampak gangster kongsi gelap yang kononnya bergelar diri mereka sebagai kontraktor buat hal. Cuba bayangkan, dia sudah menyerang seorang bekas anggota polis, tapi masih berani berkeliaran kat luar. Dan lepas ni dia akan datang balik. Sebab tu dia orang kata, kami nak keselamatan. Kami nak minta pihak polis menyediakan satu keselamatan. Dan apabila kita tahu bahawa mereka tidak dapat apa-apa balasan yang baik daripada pihak polis, kita cadangkan kita akan memberi perkhidmatan percuma. Kita akan minta security service yang didaftar untuk 10 hari. Kita akan bagi perkhidmatan yang itu. Yang ketiga ni, kami nak pihak kerajaan, kita nak ahli parlimen dan juga ADUN dan juga menteri besar bercampur tangan dalam hal ni, sebab perkara ni boleh ditangani secara dengan senang. Tetapi kenapa sampai sekarang semakin hari semakin agak membimbangkan? Apa yang berlaku ni agak membimbangkan dan agak teruk jugalah. Dan kami nak ahli parlimen, ADUN, menteri besar, setiausaha sesiapa pihak yang boleh menyelesaikan masalah ini dengan easy tu, kita nak diturun padan. Lagi satu benda yang hari sekali kita cadangkan kerajaan, walaupun kita daripada parti komponen pembangkang, kita cadangkan kerajaan menentukan satu jawatan kuasa khas untuk menangani masalah macam ni. Sebab dalam 1 setengah tahun ni kita memang dah nampak Kampung Melayu, Kampung Mas, Gombak, Sentosa, Meru, banyak tempat mengalami masalah yang sama. Masalah yang sama mempunyai masalah yang sama maksudnya. Andai kata ada jawatan kuasa khas yang merangkumi pihak polis, pihak tanah, pihak guaman dan sebagainya, perkara macam ni bolehlah kita avoid in the future.
pada masa nanti kita boleh avoid this kind of things to have from happening lah. Then kami dari MIPP, Malaysian Indian People Party, salah satu parti kumpulan daripada parti perikatan, menyuruh kerajaan untuk bertindak dengan segera. Sebab kita memang tahu nanti kita akan lagi banyak masalah, orang akan lupa masalah ini. Cuba bayangkan, andai katalah peristiwa yang tidak diingini berlaku. Kali ini gangster tu berani tumbuk seorang bekas anggota polis. Yang kali yang akan datang tu mungkin dia akan ambil pisau, dia potong ke, dia kutuk, dia bunuh ke, apa yang berlaku. So saya minta pihak kerajaan untuk bertindak dengan cepat dan tegas. Pada masa yang sama saya minta pihak PDRM, kita boleh nampak memang kita rasa we don't have any evidence at the moment, tetapi kita rasa macam pihak PDRM tu ditahan ataupun tangan mereka diikat daripada bertindak dengan lagi baik. Sebab cuba bayangkan perasaan mereka, bekas anggota polis, seorang daripada keluarga mereka diserang tetapi mereka tidak dapat bertindak dengan tegas. Maksudnya itulah kita curigakan. If at all what I'm saying is wrong, prove me wrong. Please bertindak dengan agak tegas dan segera. Apa yang kita buat, kita punya dari segi saya seorang penasihat undang-undang, apa yang kami nak buat sekarang ni, kita nak criminal suit atas kontraktor yang penyerang tu. Kita akan nak buat satu civil suit, criminal suit. At the same, pada masa yang sama, kami akan buat laporan polis yang satu lagi untuk atas penyerang tersebut. Sekiranya tiada tindakan diambil, tiada tindakan tegas diambil oleh pihak PDRM, kita akan membawa isu ni kepada Jabatan JIPS. Sebab bukan kita takkan kita senang-senang nak menuduh pula. Sebab kita nak bagi dia peluang untuk bertindak. Kami pada masa yang sama, kami tak nak salahkan pihak polis. Kami rasa tangan mereka diikat, sebab tu kita nak buat perkara ini. Sekian, terima kasih. Sepatutnya ini Parlimen Kota Raja, Mat Sabu, YB Mat Sabu tu memang YB di Parlimen Kota Raja. Tapi sebelum ni ada isu di Seri Muda, masih dia tak peduli pun, tak tindak pun, tak hantar mesej ke apa, tak ada apa-apa komen daripada dia pun. Situlah dekat 30,000 orang turun pun dia tak ada apa buat tindakan. Sini pula sama parlimen, sama dengan Mat Sabu punya tempat, tapi dia ada ke tak ada pun tak tahu. Saya dengar Mat Sabu ni akan bersara. Apalah bersara nantilah. Masih kawasan ni kawasan YB Mat Sabu. Dia sepatutnya kena turun. Kalau dia tak turun, tak apa, hantarlah wakil untuk selesaikan masalah ini. Tapi sampai sekarang Mat Sabu ni tak tahu hilang mana. Mat Sabu ni semua orang tahulah. Rakyat Malaysia memang tahu. Dia suka nak ketuk orang, dia suka nak menyalahkan orang lain. Tapi dia sendiri pun buat perkara yang sama. Dia pun tak buat apa. Kita sekarang boleh ketuk dia ke? Dia masa dia naik pentas saja start ketuk. Ambil mic aja dia ketuk sana, ketuk sini, tak buat kerja lah, tak buat itulah inilah. Tapi dia sendiri pun sama juga, tak buat kerja, tak buat apa. Tolonglah, kita rayu, tolonglah Mat Sabu turun dekat parlimen anda, tengok masalah-masalah mereka yang sedang berlaku dekat Kebun Jawa ni. Tolong turun ataupun hantar wakil daripada parlimen anda untuk tengok apa masalah yang berlaku dekat sini. Sekian.